Ini adalah model terbaru daripada Honor iaitu Honor 400 Pro 5G. And kenapa abang cakap phone ni tak kosong? Jom kita tengok apa yang best dengan phone ni. First kali dari segi design dia, yang macam mana korang boleh tengok sendiri, design dia ni memang cantik dan premium. Dengan color tidal blue ni yang corak dia seakan-akan awan membuatkan phone ni nampak lebih estetik dan juga nice. Untuk dari segi skrin dia pula didatangkan dengan 6.7 inci quad curve AMOLED screen yang mana bila abang pegang sendiri phone ni rasa sedap je dekat tangan. Skrin dia juga dilengkapi dengan 1.5K resolution, 120Hz refresh rate yang membuatkan feeling semasa scroll tu memang smooth. Dan yang paling best, brightness dia yang mana boleh cecah sehingga 5000 nit HDR peak brightness. Jadi bila korang tengah guna phone ni tengah panas, memang no problem. Next, kita pergi ke bahagian performance dia pula. Honor 400 Pro 5G ni menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 3 yang mana didatangkan dengan 12GB RAM dan storage 512GB yang membuatkan phone ni antara pilihan yang terbaik untuk kalau korang ni jenis heavy user, multitasking ataupun kaki gaming. Performance dia bila abang guna sendiri memang smooth and susah nak lag. Dengan bateri yang besar tambah pula dengan fast charging sehingga 100W, memang korang tak perlu risau lagi bila bateri cepat habis ataupun charge lambat masuk. Untuk main kamera dia didatangkan dengan 200MP super sensor main kamera yang menjadikan gambar korang ni nampak lebih kualiti dan juga sharp. Even korang ambil gambar dalam suasana low light sekalipun, korang still akan dapat hasil yang memuaskan. Next, 50MP telephoto kamera dengan kuasa AI 50 kali zoom yang mana kalau korang boleh zoom gambar yang jauh sekalipun tapi hasil dia detail nampak dengan lebih jelas. Last kali, 12MP macro and wide camera yang mana korang boleh ambil gambar detail ataupun korang nak ambil gambar wide, memang cantik sebab dia menggunakan lens yang sama. Untuk kamera depan dia pula menggunakan 50MP selfie kamera yang mana kalau korang selfie, gambar dia memang akan nampak sharp sebab dia menggunakan selfie with Honor Advanced Portrait Algorithm yang menjadikan gambar portrait korang nampak lebih cantik dengan bokeh yang lebih detail. Next, kita tengok berkenaan dengan AI dia. Antaranya AI Eraser yang mana berfungsi untuk menghilangkan sesuatu benda dalam gambar korang untuk menjadikan gambar dia lebih cantik, AI Cutout untuk membuang background sesuatu gambar dan menggantikan dengan gambar yang lain, AI Upscale yang boleh membantukan enhancekan gambar yang lama menjadi lebih clear dan juga sharp, dan yang paling best adalah Honor 400 Pro 5G ni adalah the first smartphone yang ada AI Image to Video yang mana korang boleh membuatkan sesebuah gambar tu menjadi video pendek dan nampak hidup dalam masa 5 saat.